Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Menengah Agama Sultan Ismail Dungun atau dikenali sebagai SMASID, terdiri daripada 86 orang guru dan 809 orang pelajar. Nama produk kami ialah Sugar Shelter. Kami dari tim Central Nova. Ini adalah guru pengiring kami yang bernama Nurul Fidah binti Muhammad Karim. Dan ini ialah tim kami. Saya Siti Aisyah binti Muhammad Rafi. Saya Nurul Wafusni binti Nur Sadi Al-Aisi lagi. Saya Nur Anda Maisara binti Adi Hakimi. Dan saya Nurhanis Fakihah binti Muhammad Ainuddin. Penyertaan masalah yang terdapat dalam produk kami ialah: pertama, pelajar menghadapi masalah di mana terpaksa berhadapan susunan kasut yang tidak teratur yang mampu menyebabkan kecederaan. Kedua, pelajar mengalami keletihan setelah terpaksa menyiram tanaman untuk setiap hari dan menunjukkan kekurangan sistem yang berkesan untuk mengurangkan tugas mereka. Dengarlah, hati-hati kena silap pokok je. Macam mana ni? Itulah tu, macam mana ya? Kenapa ni? Masam je muka. Tak, tadi jatuh. Orang tak pandai susun selipar dah zaman ni. Itulah. Kita orang pun ada masalah ni. Asyik dengan badan je. Macam mana ya nak selesaikan masalah ni? Apa kata kita? Kau buat aja. Oh, betul. Penyelesaian masalah bagi produk ini adalah: yang pertama, menghasilkan produk yang menggabungkan rak kasut dan sistem penyiraman hidroponik yang kecil untuk tanaman. Yang kedua, dengan adanya rak kasut teratur, pelajar dapat menyimpan kasut mereka dengan rapi, mengurangkan risiko terjatuh akibat tumpukan kasut yang tidak teratur. Selain itu, sistem penyiraman hidroponik yang mudah digunakan ini membolehkan pelajar menyiram tanaman dengan lebih efisien tanpa menghabiskan banyak tenaga. Persoalannya, bagaimanakah produk kami berfungsi? Pertama sekali, pelajar atau warga sekolah dapat menggunakan rak kasut untuk menyimpan kasut. Reka bentuk yang ergonomik memudahkan penyimpanan kasut dibuat dengan kemas dan tersusun. Untuk sistem auto penyiraman pula, air hujan dikumpulkan dalam satu bekas. Sebuah butang sensor yang dipasang akan mengesan sekiranya air menghampiri paras rendah, lalu mengalirkan air ke dalam bekas. Bekas ini terletak pada bahagian bawah rak kasut untuk mengekalkan nilai estetika produk. Air tadi akan dipam menggunakan pam air kecil yang dijana tenaganya menggunakan panel solar mini. Tekanan air tinggi pada bahagian bawah menyebabkan air dapat dihantar pada bahagian bekas di atas rak kasut. Air yang berada di dalam bekas akan dititiskan ke dalam pasu kecil menggunakan penitis. Adalah bahan dan anggaran kos yang akan kami gunakan dalam penghasilan produk ini. Jumlah keseluruhan yang akan dibelanjakan ialah RM68.90.